Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Iyah. Okey, sahabat-sahabat lama dah Nek Iyah tak buat video. Kat sebulan dah rasanya tak buat video. Last kali buat video masa benda lah. Masa nak pergi Arafah dulu. Ni Nek Iyah balik dah ni dari ni Nek Iyah balik hari 11 Jun. 11 bulan 6. Okey, sahabat-sahabat sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey sahabat-sahabat, hari ni memandangkan lama dah Nek Iyah tak buat video. Hari ni nak buat video lah. Buat video simple sahaja. Nek Iyah nak tanam bunga ros jepung. Nek Iyah belet-belet dalam tu, jumpa dalam telefon, dapat comel ros jepung tu. Nek Iyah beli lah. Dia nak tanam. Gini sahabat-sahabat. Ya beli dua. Dua ni tak hafal 10 ya. Okey, ni tepat dia sahabat-sahabat. Nama ni cok Nek Iyah pun hilang dah, tak tahu ke mana-mana tu. Akan gembur-gembur gini lah tu sana. Tepat ni kalau sahabat ingat, dulu Nek Iyah tanam nenas. Sekarang nenas dah tuai semua dah. Nek Iyah nak tanam ni yang pulak ni. Tanam jepung. Okay, sahabat-sahabat ni, kita buka macam mana isi dia dalam. Katanya 500 biji di dalam ni. Gini sahabat-sahabat. Banyak ni je. Sepaket ni banyak ni. Ya, nenek nak buat video. Lain nenek buat video di sini. 2 paket banyak ni. Sekarang Nek Iyah nak tanam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Moga-moga hidup subur lah. Kecil dia biji dia Ambil kita okey, dah dah habis. Okey, sahabat-sahabat, apa nama ni? Nek Iyah rasa Nek Iyah nak bela kelulu. Nek Iyah beli dah sebongkah dia tu, kelulu. Nek Iyah nak letak di tepi kebun Nek Iyah, di bira rumah, kebun lama tu lah. Nanti Nek Iyah tunjukkan kepada sahabat-sahabat. Nek Iyah nak letak sini apa sesuai ke tak. Kebun Nek Iyah ni sebenarnya lama dah Nek Iyah tak cari kebun ni. Nek Iyah nak suruh rehatkan tanah ni kan. Dalam lama dah lah. 7-8 bulan dah agak-agaknya.
Nak Yah tengok senang je boleh keluluk. Suka pula. Okey, jom. Nak Yah nak tunjuk tempat. Sahabat-sahabat. Nak Yah rasa Nak Yah nak tok sini. Sesuai ke tak Ni pokok 5. Nak Yah rasa nak tok kat pokok 5. Bawah pokok 5 ni. Nak bersihkan tempat tu. Jadi Nak Yah beli dah keluluk tu. Jadi orang tu tak atur lagi kan. Sebab Nak Yah cakap nak prepare tempat ni. Bawah pokok 5 ni sesuai ke duk agak-agak. Kesung Nak Yah ni. Kuruh kering. Ni pandang wangi. Saya rasa Nak Yah nak bubuh sini. Ada tak dalam ni orang yang bela keluluk? Tolong komen sikit sesuai tak nak bubuh lekat pokok ni. Pokok 5 kasturi ni. 5 kasturi tak buah lagi ni. Okey, sahabat-sahabat. Sekarang kita sigang pula. Lepas pada kita tabuh, kita sigang leh. Sahabat-sahabat tu tengok tonjiran ni. Nak Yah tak ada 50 hari je. 48 hari Nak Yah pergi sana. Benda ni pun patah. Cok pun hilang. Cangkul kecil. Biasa cangkul kecil Nak Yah tu hilang. Lepas tu hok ni pun patah. Tak macam mana tak tahu lah. Jadi Nak Yah terpaksa guna gini lah dulu. Sementara beliau lain kan nak tinggal gitu lah tu. Kita akan beliau lain lah. Okeylah sahabat-sahabat. Apa ni? Setakat ni lah dulu video Nak Yah. Nak Yah mohon maaf lah sebesar-besarnya dan video simple sangat ni. Minta maaf dah deh. Okey. Nak Yah akan nak buat video lagi lah ni. Kira ni masa akan datang lah nak buat video kerak sikit. Sebab ni lama sangat dah Nak Yah tinggal video ni. Nak buat video. Lepas tu sahabat-sahabat Nak Yah mohon maaf lah segala kekurangan. Dan semoga kita semua dirahmati Allah, dipermudahkan segala urusan. Amin. Amin. Allahumma amin. Bye bye.